Masa period saya memang sakit. Sakit yang sangat-sangat. Dia memang bleeding je, tak ada stop. Adenomyosis dengan endo, dia attach dengan usus. Tak berani nak buat sebab itu dah jadi major operation kan. Fibroid 7/6. Kalau tak pandai scan pun dia takkan nampak benda tu. Alhamdulillah dia punya kesan tu sekarang tak ada sakit langsung. Alhamdulillah lah. Sekarang ni sebab akak boleh masak dah semua. Macam kembali macam normal balik lah kan. Terbaik lah. Masya Allah, itu dia. Kita akan bersama dengan transformasi luar biasa bersama Ibnu Sina Wellness. Seperti yang anda lihat tadi, cukup kisah yang luar biasa yang akan dikongsikan insyaAllah sebentar saja lagi. Dan insyaAllah bersama dengan saya hari ini daripada Kaca TV, kita bawa ke depan ni. Masya Allah, kita akan bersama dengan Puan Nur Mahanisa, iaitu wanita yang hebat seperti anda lihat tadi. Dan juga kita bersama dengan Hakimah Rozaina selaku pengasas dan ketua pegawai eksekutif Ibnu Sina Wellness. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih. Masya Allah. Dan untuk pengetahuan anda semua, Hakimah juga perawat berdaftar Kementerian Kesihatan Malaysia, Akta 775 bahagian tradisional dan complementary. Masya Allah. Jadi kita dah tengok tadi visual tadi kan, Masya Allah, cukup luar biasa. Wanita yang sangat hebat. Dan mungkin saya boleh panggil Puan Nisa. Okey, Puan Nisa. Mungkin Puan Nisa boleh kongsikan kepada kami sebab kita terinspirasi dengan kisah tersebut, dan mungkin Puan Nisa boleh kongsikan bagaimana agaknya bermulanya kisah transformasi Puan Nisa sendiri. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya bermula bila sakit yang teramat tak boleh nak digambarkan sakit tu. Setiap hari dengan bleeding non-stop. Jadi dia merubah hidup saya tu 360 darjah. Kita tak boleh buat apa-apa, kerja tak boleh pergi, melayan suami pun tak dapat. Jadi banyak benda yang kita rasa menyebabkan kita down. Tapi alhamdulillah dengan menjalani rawatan kembali kepada fitrah ni, saya dapat kembali merubah hidup saya. Saya boleh pergi kerja, saya boleh menjalani kehidupan macam biasa, boleh menjalankan tugas seorang isteri. Pada suami saya yang banyak berkorban untuk saya lah. Yang saya tak terkira, tak boleh nak gambarkan kan. Tapi alhamdulillah lah. Jadi bila kita kembali kepada fitrah semula ni, insya-Allah kesihatan kita akan kembali dan kita akan bahagialah. Bahagia. Masya Allah, kebahagiaan tu sebenarnya kan, sebenarnya kesihatan ni sangat-sangat mahal kan. Jadi mungkin Puan Nisa mungkin boleh kongsikan macam mana boleh mengenali Ibnu Sina Wellness ini. Okey, saya mengenali Ibnu Sina Wellness ni masa saya tengah kemuncak sakit tu. Saya kontak ramailah kawan apa semua. Selain pergi, memang hospital saya pergi juga. Tapi dekat IKIM lah saya dengar iklan masa tu di radio IKIM, dan saya buat appointment, terus jumpa Hakimah, dan alhamdulillah lah saya pergi ke tempat yang sepatutnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Daripada situ kita dapat merasai kata transformasi yang sangat berbeza sebenarnya. Fitrah, kembali kepada fitrah, Masya Allah. Jadi mungkin Hakimah mungkin boleh kongsikan juga kisah, kalau kita melihat kisah daripada air mata je saya nampak keperitan yang dihadapi melalui sakit-sakit yang dijalani. Mungkin Hakimah boleh kongsikan sedikit. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, para penonton, khususnya para wanita yang sedang menonton kami pada hari ini. Masya-Allah, tabarakallah. Kita ini hari ini kan sangat-sangat tak sedar bahawa sebenarnya fitrah tubuh badan kita ini adalah ciptaan Allah. Masya-Allah. Kita tak sedar benda tu Jadi dia sedang berfungsi mengikut teknologi yang telah Allah tetapkan untuk dia. Jadi kalau kita nak sihat, kita haruslah menggunakan formula Allah. Jadi Rasulullah SAW, sebab itulah Rasulullah SAW bersabda, untuk setiap penyakit itu Allah dah berikan, dah ciptakan ubatnya. Jadi kalau kita benar-benar inginkan nak sihat, kita kenalah kembali kepada formula Allah SWT. Barulah sistem tubuh kita boleh aktif kembali mengikut fitrah asalnya seperti yang Allah dah cipta. Barulah hidup kita ni boleh rasa nikmat, bahagia, cergas kan. Bahagia, cergas tu kan, macam Puan kata tadi.
sangat tidak ternilai, kan? Sebenarnya kita tidak dicipta untuk hidup sengsara sebegini, ya. Tetapi kita dah terlupa dengan formula Allah untuk kembali sihat ni. Inilah yang dibawakan oleh Ibn Sina Wellness. Sebab itu hari ini kami berada di sini nak mengajak anda ramai-ramai, khususnya wanita-wanita yang sedang menderita dan sengsara. Anda tidak perlu lagi dah menderita dan sengsara. Okey, datanglah ke Ibn Sina Wellness. Sejak daripada tahun 2015, Ibn Sina Wellness telah ditubuhkan sebagai pusat perubatan sains Islam dan psikologi Islam berdasarkan perubatan Ibn Sina. Perubatan Ibn Sina ni hari ini diiktiraf oleh World Health Organization sebagai perubatan bio-psycho-socio-spiritual. Maksudnya rawatan holistik untuk merawat jasad, jiwa, akal dan roh. Okay? Dan para perawat berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia, Akta 775, bahagian perubatan tradisional dan komplementari. Jadi hari ini kami datang nak menjemput anda semua dengan tawaran yang khas. Okey, tawaran yang khusus. Kami membuka 50 slot konsultasi untuk anda yang eksklusif. Okey, selalunya slot konsultasi ini bernilai RM499, tapi hari ini kami tawarkan hanya untuk RM99 sahaja. 50 slot konsultasi. Jika anda, isteri anda, ibu anda, sesiapa sahaja yang sedang berjuang dengan masalah rahim atau kesihatan, masalah-masalah kesihatan, elakkan daripada masalah ini menjadi lebih kronik. Sila hubungi kami di nombor yang tertera di bawah, 03-896-3696. Okey? Anda boleh type transformasi, boleh hubungi kami melalui WhatsApp ataupun call, dan boleh type transformasi di 03-8966-3696. Ini adalah satu-satunya rawatan, bukan sahaja merawat anda, sistem tubuh badan anda kembali kepada fitrah, tetapi juga membimbing gaya pemakanan dan gaya hidup anda untuk kembali kepada fitrah. Masya-Allah. Insya-Allah. Insya-Allah, mudah-mudahan kita nak kembali kepada fitrah. Tapi mungkin juga Hakimah Zainab boleh kongsikan mungkin feedback daripada yang lain bagaimana agaknya? Ya, alhamdulillah. Ramai kami dah beroperasi sejak tahun 2015 kan. Jadi kami dah rawat ribuan orang daripada Malaysia, Singapura, Indonesia, ya. Ribuan, bukan sikit-sikit. Dah 10 tahun ni. Dan semua orang datang kepada kami nangis. Oh, memang sangat menderita, sangat menangis. Ya. Tetapi selepas proses rawatan yang mengikut fitrah, bila sistem tubuh tu dah kembali kepada fitrah asal dia, mereka datang kat saya juga menangis, Puan. Tetapi menangis dalam keadaan tak tahu nak cakap, Hakimah, nikmatnya hidup sekarang ni, nikmatnya. Sebab itulah saya sangat-sangat mengalu-alukan anda yang sedang menonton hari ini. Anda tidak tahu betapa nikmatnya fitrah yang Allah cipta, kerana Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang kepada kita. Itulah yang didapati oleh pesakit-pesakit kami, ya. Betul ya, Nisa, ya? Ya. Sebab nikmat yang didapat daripada berada kembali kepada fitrah tu, dia bukan selalunya orang bercakap tentang kembali pada fitrah tu tentang gaya hidup, kan? Gaya pemikiran. Tapi ini adalah sistem enjin kita, sistem tubuh badan, organ-organ dalaman kita bila dia kembali kepada fitrah. Betapa nikmatnya kita rasa, ya Allah, tidak dapat digambarkan. Kan hari ini ramai orang yang dapat ada masalah stres, anxiety, gemuruh, depression, kemurungan, kan? Kerana hormon bahagia mereka tidak dapat mengalir seperti fitrah semula jadinya. Jadi bayangkan jika hormon bahagia anda dapat kembali mengalir mengikut fitrah semula jadinya. Macam mana tu, ya? Nisa, tak tergambar. Tak tergambar. Ya. Barulah orang duk senyum seorang-seorang. Hakimah, saya ni bahagia, Hakimah. Saya tak pergi shopping pun bahagia. Saya tak ada apa-apa pun bahagia. Subhanallah. Inilah yang nikmat yang sebenarnya Allah bagi kat kita free. Tapi kita dah terhilang dia kerana kita hidup melawan fitrah, dan sistem enjin tubuh badan kita juga dah sekarang ini melawan fitrah.
Ya. Itu yang kita kembali kepada fitrah. Kembali kepada, kalau kita lihat Puan Nisa pun macam berenang air mata, nampak kebahagiaan yang dapat Puan Nisa lalui. Masya-Allah. Ya, dia datang hari ini ditemani oleh suami dia, ya. Masya-Allah. Dia pulang ada kematian di kampung, rush datang hari ini hanya nak bersama dengan anda semua untuk nak berkongsi pengalaman ni. Masya Allah. Alhamdulillah. Jangan lupa kepada para penonton, jangan lupa dapatkan nombor telefon yang tertera di kaca TV anda sekarang ini. Saya nampak kan yang tertera di kaca TV anda sekarang ini. Kalau rasa kita nak bersama-sama, nak kembali ke fitrah, nak pergi bersama dengan atau lebih lanjut lagi berkaitan dengan Ibnu Sina Wellness, ambil cepat-cepat nombor telefon yang tertera di Ya, 0389663696. Ya, Masya Allah. Boleh tanya macam-macam kan? Masya Allah. Ya, insya-Allah. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Hakimah dan juga Puan Nisa kerana bersama dengan kami. Terima kasih banyak-banyak. terima Masya-Allah. kasih. Terima kasih juga mungkin banyak membantu masyarakat di luar sana kembali kepada fitrah, dapat senyuman yang manis. Alhamdulillah. Masya-Allah. InsyaAllah kami akan berada lagi di Assalamualaikum minggu depan pada hari Sabtu. Masa yang sama. Masa yang sama, insya-Allah. Semoga dipermudahkan segala urusan, insya-Allah. Ya. Insya-Allah rezeki, insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Jadi kepada para penonton, boleh ambil nombor akaun, nombor telefon yang tertera di kaca TV anda sekarang ini, insya-Allah boleh simpan dan boleh pergi dapat tahu berkaitan dengan Ibnu Sina Wellness dengan lebih lanjut lagi. Kita nak berehat dulu seketika, kembali lagi selepas ini. Ibnu Sina Wellness dengan bangganya membawa perubatan Ibnu Sina ke Malaysia sejak 2015. Perubatan Ibnu Sina yang giat dijalankan di seluruh dunia sejak ratusan tahun kini diiktiraf oleh World Health Organization. Ibnu Sina Wellness merupakan satu-satunya pusat perubatan sains Islam dan psikologi Islam yang telah berjaya merawat ribuan pesakit dari Malaysia, Singapura dan Indonesia sehingga dinobatkan pelbagai anugerah dari dalam dan luar negara. Fokus rawatan menghapuskan punca penyakit hingga ke akar umbi secara alami, tanpa kimia, tanpa bedah, tanpa radiasi, tanpa mesin, agar sistem enjin jasad jiwa akal roh anda kembali kepada fitrah asalnya sebagai healing machine. Barulah anda boleh kekal bahagia dan cergas seperti muda-muda dulu. Istimewa untuk anda yang menonton hari ini, kami berikan 50 slot konsultasi eksklusif bernilai RM499. Sekarang ini hanya RM99 sahaja. Jangan tunggu lagi, sila telefon atau WhatsApp Transformasi ke nombor 03 8966 3696 sekarang.